Sebab bila rakyat bercakap, maka ini kena ada tindakan. Kalau tidak, nampak bangang sangat kita. So ingat SPRM nak bertindak? Tidak. So ingat kerajaan nak bertindak? Tidak. Mereka terpaksa bertindak kerana apa? Kerana kita skor gol, tak ada penalty, tak ada keeper dah. Memang kita bagi rapat. Benda ini telah berlaku sangat lama. Menjadi tradisi. Menjejaskan pertahanan dan kedaulatan negara. Tetapi akhirnya, yang orang tanya takkanlah masuk akaun sendiri kan? Oh, Panglima takkanlah masuk akaun sendiri. Perdana Menteri pun masuk akaun sendiri. Itu yang kena tangkap. Ya, itu satu bab. Tapi selama ni mereka yakin. Mereka tak terusik isu keselamatan dan sebagainya. Selama melampau. Saya ambil antaranya beli bateri. Saya masuk dalam Facebook saya. Perolehan tu saya sebut in detail. Beli bateri rechargeable LSI 4250. Harga bateri tersebut, harga bateri original tersebut RM75. Dijual dengan harga RM210 bekal kat kita. Duit tu kita bayar. Bateri LS26500 RM8.90. Jual berapa? RM95. Tu okey lagi. Ni saya nak sebut. Bekas air. Temus air, Ustaz. Temus air. Lepas tu ada paip bawah dia kan. Kita air, kadang orang buat basuh tangan, kadang orang buat air sirap kedui. Harga paling mahal dalam pasaran yang boleh kekal sejuk, panas, RM370. RM370 dibekalkan kepada pertahanan, kepada tentera dengan harga RM2,100. So ini memang sangat-sangat teruk. Kerana itu saya dedah satu sampai kita panjat kepada akaun Panglima sendiri. Tapi saya ingat, saya puas hati. Orang kata, oh Cikgu Bat ini Azam Baki bagi, oh Cikgu Bat ni Barwa ni bagi. Saya bagi tahu saya tak puas hati. Pendakwaan itu hanya wayang gambar. Kenapa? Untuk memuaskan dan mengurangkan tekanan rakyat. Saya tahu atau tidak, Panglima Angkatan Tentera Nizam, yang seorang lagi, yang bukan yang PTD, Nizam ni, dia hanya didakwa dengan kesalahan yang dilakukan sebelum dia naik PAT. Ketika dia naik PAT, semua tutup. Mengikut rekod kita, rampasan saja PTD dan PAT, saya tunjuk, kita bincang. Saudara, kalau boleh dia nak selindung, dia selindung. Saya yang mengarahkan, okey, rumah ni ada jam, rumah ni ada ni. Saya yang bantu SPRM. Tanya Rafiq tu. Saya tunjuk macam mana operasi kita, pressure. Saya kata, kalau ini kamu tak ambush, kita akan suruh rakyat ambush. Orang ni jangan tunjuk. Jangan apa? Mereka sedang nak bawa lari benda ni sementara kononnya dalam ICU. Kan? ICU tu pembohong aja. Sementara nak larikan benda-benda. Kan? Ambush. Saudara, rekod kita hampir aset boleh cair, mudah cair ni, emas, duit, mata wang asing, duit Malaysia, emas Jongkong, emas pakai, aset kereta mewah yang boleh cair, jam. Saudara, hampir 80 juta yang disita. Yang didakwa ratus ribu. Saudara, ni semua temberak. Kerana itu rakyat, baik yang di dalam ini ataupun yang di luar ribuan yang sedang mendengar, jangan berhenti untuk memberikan tekanan. Itu duit rakyat.
Dan Azam Baki, engkau jangan bangga. Saya tak faham ni kepala otak ni dengan baru ni dia 88 bilion dia umum. Hampir 8 bilion rampasan seluruh isu rasuah ni yang dia boleh. Itu bukan satu rekod yang harus dibanggakan. Itu malapetaka yang perlu tekan butang merah dan selamatkan negara. Saudara, malam ini untuk sajian kita, saya nak dua perkara je. Malam ni kita nak bagi satu bukti baru. Yang di luar kena rakam, yang di dalam pun kena rakam, yang tempat lain tak tengok lagi. Kan? Pertama sekali, saudara tahu atau tidak, kita mengeluarkan 263 juta untuk beli apa? Untuk beli tactical bridge. Selama ini saya tak sebut, saya sebut sambil lalu. SPRM, bila saya kena faham macam mana cara kita bekerja. Kita dah hantar SPRM dulu. Saya hanya setakat ini mendedahkan 30% daripada apa yang kita dah hantar kat SPRM untuk memberikan tekanan kepada mereka. Tekanan ni untuk supaya mereka rajin bekerja, ataupun ada yang nak bertindak tapi wahyu atas tak bagi bertindak. Jadi dengan menggunakan tekanan ni, dia boleh cakap dengan bos dia, bos, orang dah pressure bos, kita tak boleh nak buat apa. Itu maksud saya. Saudara yang semati sekalian, tapi ada beberapa benda dia seolah sengaja bertindak lambat. Saya dah kata ke contoh, ni saya hantar. Malah saya bagi nama saksi. Okey, orang yang terlibat, yang harus dipanggil. A, B, C, Captain ni, Lieutenant ni, Major ni, Panglima ni. Di antara 12 nama saya sebut, 2 ialah whistleblower kita. Tapi kau kena panggil 12. 2, kalau kau panggil 2 betul-betul whistleblower tu, dia takkan cakap. Panggil 12. Supaya dia ada ruang untuk bercakap. Itu cara kita bekerja. Itu yang kena dilumut sampai hotel, 2 hotel dia ada. CEO kapal dia pun. Itu yang kena banyak ni. Tapi sekarang dia mula goyak. Dia orang ni mula pressure. Bila satu laju sangat, akhirnya dia memperlahankan. Bila dia memperlahankan, syarikat-syarikat mula masuk. Ada saman Cikgu Bat dapat. Report polis ni saudara. Tuanku yang di Pertuan Agong bertitah. Rakyat kena jadi mata-mata. Rakyat kena bercakap lah. Tukar report bercakap. Tapi bila saya bercakap, apa jadi tuanku? Maknanya, ni semua yang buat laporan polis kertas, sulit lah, itulah, ini. Saya terpaksa dedahkan sulit sebab apa? Saya dah bagi. Kau tak siasat, kau tak bertindak, kau bagi peluang orang lagi. Ubah file dan sebagainya. Saya ada pilihan apa? Saya kena dedah. Bila saya dedah, bila kita tak bagi file sulit, kan? Tipulah apa. Kita bagi. Nah, ni. Terus buat laporan polis. Kenapa? Cikgu Bat dedahkan rahsia sulit. Rahsia sulit ni bukan rahsia keselamatan. Bukan rahsia pertahanan. Rahsia sulit ni menyurutkan rasuah. Tapi dilabelkan benda tu sulit. Jadi saya kena. Minggu lepas 4 IPD. Ni minggu akan datang ni 5, 6 IPD. Sampai ke Kuantan, sampai ke Kedah, sampai ke Penang. Semua saya kena pusing. Dia ingat saya letih. Betul saya letih, saya manusia. Kan? Bini pun dah marah. Kan? Kadang dia balik, dia tak marah macam tu lah. Sambil dia ambil nasi tu kan. Ingat rumah, dia kata. Kan? Dia nak. Jadi dia pun nak marah betul-betul pun dia takut. Sebab, ini lain macam lelaki aku sekarang ni. Panglima masuk ICU berdepan dengan dia. Kan? Tapi sambil-sambil tu kadang lagi pedih. Kan? Jadi, saya nak bagi tahu, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita membuat pendedahan ini. Dan kita betul-betul ada data. Hari ni saudara, ada sebuah syarikat nak saman, dah file kan pun, read saman. Sebuah syarikat berkenaan dengan
tactical bridge 263 juta. Itu pun saya dah desak SPRM, saya dah namakan dah. Tapi dia nak main-main, akhirnya sebab dia nak bagi ruang, syarikat ni masuk saman. Saudara tahu tak taktik dia apa? Taktik dia dengan ingat, sebab semua orang Malaysia ada pemikiran tu. Apa dia? Kerana benda ni dah dekat mahkamah Ustaz Saman Sibil, jadi tindakan undang-undang yang lain ni kena slow sikit. Sementara selesai kan kita selalu, okey ni dah ada mahkamah, biar selesai dulu. Betul ke tidak? Ini strategi mereka. Tapi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam isu ni, kita bukan main-main. 200 strategic bridge, tactical bridge ni maksud saya apa? Tactical bridge ni maksud dia ialah, Malaysia ni banyak sungai. Bila nak berperang, peralihan aset ni, aset-aset besar dialihkan ni, maka melintas sungai apa semua kan. Jadi, dia ada tactical bridge. Jambatan tu, bawa pakai lori besar. Itu nama dia tactical bridge. Kita baru saja membeli, di tangan saya ada apa namanya ni, ada tender, ada lukisan, ada 2 set 100 meter yang 12 kenderaan tactical bridge. Tactical bridge ni saudara, tactical bridge ni kita beli dengan bajet 263 juta. Mengikut carian kita yang terakhir, the real budget of tactical bridge ialah 80 juta sahaja. Barang yang disupply 80 juta sahaja. Tetapi harga yang kita bayar 263 juta. Bukan itu saja. Dekat tangan saya ni, kan, kau main dengan Cikgu Bat. Kat tangan saya ni, ini spek tender. Yang menang tender, dah lulus. Ni spek dia. Berapa inci, berapa tebal, berapa borek, berapa kala, semua ada dalam borang tender. Saudara, di sini ialah tactical bridge yang dibekalkan. Dan saudara, langsung terlalu banyak perbezaan tender dengan perbezaan tactical bridge yang dibekalkan. Bukan tu saja. Yang menang tactical bridge ni, nama syarikat tu Norinco. Syarikat dia Arjuta. Beli dekat China, nama dia Norinco. Dia dah cakap dah, saya beli Norinco, channel size, apa semua kan. Saudara, tapi dekat dalam tactical bridge tu ialah horizon. Nak barang pun sementara, barang tak sampai lagi ni. Tahu, barang tak sampai lagi. Duit dah bayar, kan? Barang tak sampai lagi. Tapi baru dalam kotak, muka surat depan barang lain seperti tender. Barang dalam lukisan drawing tender, drawing yang nak hantar ni, saudara, barang lain. Punya nak menipu. Lepas tu tactical bridge ni naik lori. Naik lori Ustaz. Bila dia naik lori, dia kenderaan ni bila apa namanya ni, lukisan apa semua ni, lukisan bangunan, engineer yang sign ni mesti civil engineer. Arkitek yang sign mesti civil arkitek. Barulah dia tahu batu apa, simen apa, berapa tabah kan. Kalau kenderaan, dia mesti otomotif engineer, mechanical otomotif. Saudara, bila kita buat carian petang tadi, civil engineer binaan, tanda tangan untuk lukisan, mengesahkan lukisan otomotif, lori. Oh payah saudara. Itu sebab Malaysia ni tak ready untuk perang. Jadi betul lah tindakan Perdana Menteri kita. Indonesia minta tanah dengan perang. Bagi saja. Sebab ini peralatan kita. Saudari yang saya hormati sekalian, kita bukan, dan benda ini pernah mendapat arahan daripada Kementerian Keuangan untuk retender. Tapi malangnya benda itu tidak berlaku dan Anwar Ibrahim masih nak melaungkan